Assalamualaikum Kak Yo, abek-abek dia. Kak Yo nak tahu tak sabun zaman dulu tu macam mana? Lepas tu di sini masih ada lagi Kak Yo. Kita duduk di Kelantan ni, Pasar Siti Khadijah ni. Di Kota Baru ni Kak Yo. Kawasan ni orang jual bunga je ni. Jual bunga. Apa nak mandi bunga ke? Segala jenis bunga. 5 puruk. 5 puruk. Telur ayam kampung. Kak Sally. Ya. Oh sini seni deh kalau nak buat mani bunga gitu ada siap barang dia ni. Ada belakang. Ada belakang. Kita mesti Tengok ni. Royak yang nak mandi bunga ajak gapo? Ajak gapo kak ni boleh urus belakang. Nak mandi bunga jodoh cari dia. Kak nak bunga jodoh. Cari jodoh. Kak nak bunga wen nyakit. Kalau kita nak bagi suruh kita sihat. Nak pelepah gitulah. Mani pelepah tu. Cari tubuh kita. Oh ni apa ni? Ni orang panggil blue. Blue. Dulu dia tak ada shampoo, dia guna ni lah sebagai pengganti sabun. Kalau orang bahasa Malaysia dia panggil sintok. Sintok. Kita boleh. Dia buih lah. Dia buih. Orang kata orang tua dia beli 5 ke? Beli 5. Dulu ada situ kat tempat kita. Tapi lo ni payah cari benar. Payah. Boleh kata tak ada dah. Nak jumpa gini. Tapi sini ada lagi Kak Yo. Kalau mari nak sini pasar sini ada belakang cukup lah. Boleh mari cari sini nak yang terbesar dah deh pasar dia deh. Barang dulu, barang tradisi deh. Tengok ni. Dia guna jenis kayu gini. Akar ya. Dulu Sebayoi, kampung Sebayoi tu usul asal dia mau kata ada paung goni lah. Sebar tu paung goni. Paung sebar dia panggil. Ni. Sebayoi tu sebu. Sebar tu sebu dia panggil deh. Bahasa Thai tu. Wah sebar tu dia mau buat main jetik tu deh. Wah situk dia panggil. Tapi hak ni boleh buat sabung lah Kak Yo. Bukan orang panggil peluru ke Kak? Kita panggil peluru. Panggil peluru. Bahasa dua sintok. Sintuk. Awak kedai dia panggil sintok. Siapa biasa tengok tik? Cuba komen tengok. Lepas tu siapa dia pakai gini? Cuba komen tengok. Tapi Kak Sali ni tengok mula-mula kali ni. Mak abang buat shampoo kepala abang kecil mula. Abang jadi. Campur dengan ni 5 puruk. Campur 5 puruk. Dia belah-belah lah. Belah. Dalam air. Lepas tu kena ramah tak? Kena ramah tak itu kulit limau. Berapa 5 puruk sekali? Berapa betul? Ya lagi je lah. Jangan. Apalah. Biarlah. Ni Kak Yo, kalau siapa mulut kering, mulut pecah boleh pakai Dina Sleep Serum Kak Yo. Sebelah Malaysia mudah cari beli. Dulu sebab rambut dia ke hitam molek. Hitam minyak molek deh. Zaman dulu kita shampoo pun terhad. Ni organik lah deh. Tak ada masuk ke apa ni. Mak abang bila kak ayat 5 puruk ni baru tinggal. Mak dengan peluru dengan 5 puruk tapak dah. Tapi orang dulu ni rambut lebat-lebat deh. Orang lain ni tak ada nak tua tu rambut habis dah. Ni pakai goni ni hilang gata-gata deh. Gata pala, gata tubuh pun boleh pakai belakang. Ni gapo Kak ni? Tu air mawar. Air mawar. Mawar ni macam orang pengantin kan dia nak mandi untuk bagi seri wangi. Dia guna ada macam kita belakang. kalau kita pergi tubuh pun buat sirai Kakak. Jadi sini ni kapal budaya dia orang hok nak nikah gapo ni dia memani dululah air ni. Gitu. Dalam masak ke pun digunakan juga macam kita buat nasi biryani ke dia Masuk juga. masuk juga. Ni siomay ni. Ni ada bang. Bang sedap. Lah bang super. Ni ada belakang bunga dia. Mudah sini. Ni bang super dok kulap hok tu. Bang pengarus. Ni melo. Melo. Sedap bunga ni. Orang panggil bunga apa Kak? Ni kemboja. Kemboja. Kemboja kan macam kat kubur ke bangga. Kemboja ni kalau macam orang buat spa ke dia nak lah dia untuk auran. Bang sedap. Golek ke kalau mani bunga ni yo kena 7 jenis. 7 jenis. 7 jenis bunga Kak Yo. 7 jenis ni pada 5 7 putih 5 yang segar-segar. Jangan bunga yang kecut tak se. Tak se lah deh. Bunga fresh lagi. Baru kita segar deh mana lepas deh. Bunga tak segar kita pun tak segar. Dia kecil sepuluh bunga tu deh. Dia buku siap dah. Ni hak buku siap. Ni kat buku siap dah ni dia untuk 7 7 jenis bunga. 7 jenis bunga. Ni gapo ni? Mana Dalam bekas ni.
bedok sejuk. Bedok sejuk. Sejuk badan. Macam din sopong tu dok orang dok panggil. Sejuk badan tu tu. Ni. Sejuk Orang panggil bedok sejuk sini. Sejuk ambil lah mak cik bagi nanti ambil. Aduh, tak apalah. Apalah ambil. Ni yang bagi ni. Untuk mandi kita, untuk badan-badan. Kulit gambar dia? Kulit gambar. Kulit gambar. Bagi dua ni tadi. Nak mandi. Hot ni kalau nak pakai untuk sejuk badan, boleh hot ni. Kalau nak untuk Ani kena campur air dulu ke bet nak. campur air dulu. Lagu wiacu molek dulu. Campur air, lepas tu baru adik buat gini. Apa pakai scrub lah. Scrub. Scrub. Ni hot original deh. Ya, hot dulu. Hot dulu. Berapa ni? Berapa ni? Hot tu Kak Nah bagi adik. Kak Nah Bayarlah. kita bagi ya, tak apalah sedekah. Oh, terima kasih bagi tak apa. Ya, terima kasih banyak-banyak. Tak apa. Ni bunga cempaka putih dia payung ni. Ni. Memang sedap. Susah nak dapat dia.